إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآتى الزكاة ولم يخش إلا الله فعسى أولئك أن يكونوا من المهتدين. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, bersama saya sekarang salah seorang peserta program khas Ramadan Talaqi Tadarus 30 Juzuk Al-Quran bersama Syekh Abdullah Subhimar ini. Boleh kenalkan diri dan dari mana? Saya Hajah Hafsah binti Muhammad. Duduk di Taman Jalan Lima. Taman Jalan Lima, Masya Allah. Universiti Kajam. Universiti Kajam, Masya Allah. Berapa minit perjalanan ke sini kebiasaannya? Itu juga lambat juga sebab jam apa ya. Selalu saya datang lambat kan bertiga. Masya Allah. Selalu dengan satu kereta tu bertiga lah. Ustazah yang bawa. Ustazah Nalian. Ustazah Nalian bawa. Masya Allah. Dengan adik lah ya? Itu memang saya mengaji dengan dia. Saya duduk dengan anak. Belajar dengan dia. Masya Allah, subhanallah. Jadi adakah ini kali pertama Puan sertai program khas Ramadan? Ya, kali pertama. Kali pertama. Subhanallah. Jadi pastinya Ramadan kali ini berbeza dengan Ramadan-Ramadan sebelum ni. Mungkin boleh kongsi sikit pengalaman. Seronok belajar di sini. Seronok. Masya Allah. Apa istimewa programnya ada? Macam-macam. Kita rasa gembira dah dengan program ni. Masya Allah. Kalau panjang umur tahun depan, cuba lagi. InsyaAllah. Ada rezeki. Ada rezeki, badan sihat. Ya, benar. Masya Allah. Jadi Hajah banyak tausiah Syekh syarahan, nasihat Syekh. Itu saya suka. Ya. Masya Allah. Jadi antara banyak-banyak tu ada tak yang Hajah teringat-ingat lah, terngiang-ngiang kat telinga? Ada, boleh kongsi. Saya suka dengan sarahan itu. Syekh tu. Suka dengan sebab dengan ayat-ayat Quran dia mentafsirkan. Hajah rasa program ni bagi kesan tak dalam kehidupan Hajah? Memang berkesan. Saya seronok. Masya Allah. Saya balik selalu saya cakap dengan anak saya. Saya seronok belajar situ. Masya Allah. Lainlah dengan kita belajar kat surau, kat masjid kan. Hajah boleh kongsi dengan sahabat-sahabat kita kat luar sana. Ramai yang dia tengok iklan, duduk 4 jam. Lepas tu kat Putrajaya, Hajah dari Kajang pun keluar awal sanggup. Kenapa Hajah? Saya memang saya cari. Cari ilmu super ni. Sebab kita banyak merantau kan. Tak seseronok super ini. Masya Allah. Seronok lain. Lepas dapat kawan dengan ustazah. Ustazah tu dah lama dah di sini kan. Jadi Hajah, tahun ni Allah pilih Hajah untuk sama-sama talaqi dengan Syekh Abdul. Apa perasaan Hajah? Perasaan suka. Suka. Bangga. Balik tu kan, itu doa-doa yang bagi tu saya bagi kat cucu saya, nama Muhammad Yusof tu. Bersemangatnya dia. Sejak ini dia semain tahajud ngikut saya. Kalau pakai Wan dah bangkit sembahyang ke? Ya, kata saya. Mudah. Dia sukalah dengan doa-doa tu. Baik keberkatan yang Allah cucu saya tu, tak sangka dia boleh itu dalam hati tu kan. Jadi moga kita semua Allah sentiasa memilih kita menjadi khairukum man ta'allama al-Quran wa 'allama. Sebaik-baik antara kalian adalah orang yang belajar Al-Quran dan mengajarkannya. Hajah boleh kongsikan apa harapan Hajah sikit insya-Allah? Harapan saya biarlah berjaya di sini untuk mendengar ayat kerana selagi saya ada, saya mampu, saya akan cuba lagi di sini. InsyaAllah. Seronok betul. Masya Allah. Subhanallah. Apa tak terkata tu seronok. Seronok. Banyak juga saya belajar kan di surau, di masjid. Saya macam balik tu kosong je macam tak seronok. Ini dia rasa hati tertanang dah. Lain lain sebab orang itu betul ya, sih gitu. Masya-Allah. Itu dia Allah pilih tahun ini sama-sama kita rasa kelazatan di sini, masya-Allah.
Jadi Haja, akhir kalam daripada hati Haja yang mungkin ingin disampaikan dan dikongsikan. Akhir kalam apa saja Haja? Silakan. Dengan ini harapan saya mengucapkan terima kasih kerana saya dapat belajar di sini. InsyaAllah saya akan ajak anak saya lagi. Di tahun depan. Sebab anak saya, anak pun dua dah kerja, tinggal satu tu tak apalah. Dia baru dah jahnang hak bongsu tu. Masya-Allah. Moga-moga InsyaAllah dah saya bawa anak saya di sini. insya-Allah. Subhanallah. Dah datang tahun ni, akan datang lagi tahun depan bawa anak pula insya-Allah. Kalau dia mahu ya. Insya-Allah. Amin ya rabbal alamin. Moga-moga Allah sentiasa memilih kita untuk sentiasa berada dalam hamba Allah yang Allah redha. Amin ya rabbal alamin. Moga Allah terima segalanya insya-Allah, dan Ramadan kali ini menjadi Ramadan yang lebih baik daripada sebelum-sebelum ini insya-Allah. Terima kasih banyak Haja. Jazakillah khairan. Sama-sama. Alhamdulillah. Doakan saya supaya sihat. Supaya tahun depan saya dapat lagi belajar di sini. InsyaAllah. Moga dipanjangkan umur dan ketaatan, sentiasa diberikan kesihatan yang baik. Kita jumpa lagi tahun depan. InsyaAllah. Alhamdulillah. Terima kasih banyak Haja. Jazakillah khairan. Alhamdulillah. InsyaAllah kita akan bersama dengan peserta yang lain dalam program khas Ramadan. Talaqi Tadarus 30 Juzuk Al-Quran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.